Okey, Assalamualaikum. Kita sambung kita punya perbincangan Daisy Lab untuk signal processing. Asas saja. Ini adalah part nombor 2. Di mana kita untuk part 1, saya recall balik. Part 1 untuk kita buat signal processing untuk time domain signal. Sekarang kita daripada time domain signal yang kita dah ada tu, kita akan buat frequency analysis. Tak susah, sebab Lazy ni memudahkan kita sebab dia dah buat mathematics tu, all the mathematical algorithm tu dia dah buat dalam bentuk modul. Okey, teori dia, saya buka sikit saya punya nota. So kita daripada sini, daripada waveform yang kita dapat, kita dah tunjuk time trace dia, kita nampak signal raw dia. Kemudian kita dah boleh buat post processing which is kita dapat calculate dia punya statistical data dia, RMS, minimum maximum value, standard deviation, dan juga kita buat penambahan dalam video-video lepas saya dah tunjukkan contoh. Kemudian selepas kita dah boleh buat untuk time domain signal, kita kita ada setengah-setengah signal yang terpaksa kita buat analisis dalam frekuensi domain. So frekuensi domain ni ialah di mana kita convert, sebab kalau data tu data yang sinusoidal, memang nampak jelas frekuensi yang ada. Tapi kalau data-data broadband macam sound, suara atau vibration, kita tak nampak nilai frekuensi yang terlibat di dalam menghasilkan signal vibration tu. Kita kita tak dapat tengoklah dengan jelas. So kita kena buat spectrum analysis supaya kita akan dapat lihat peak mana yang ada. Itu pun kadang-kadang tak nampak langsung sebab dia terlampau broad kan. Sebab tu kita kalau signal yang terlampau broad, dia punya signal tu kita buat filtering lah. Kita filter noise, kita ambil apa signal yang kita nak saja. Alright, so untuk kita teruskan, uh, untuk signal time domain ni, untuk Daisy Lab, apa dia buat, dia akan calculate frekuensi ataupun FFT, dia menggunakan modul FFT pada setiap blok. Dia ada blok, kalau masih ingat blok kita yang lepas kita dah set 4096 size blok tu. So based on that size, dia akan calculate spektrum lah. Dia akan buat spektrum dengan menggunakan modul FFT. Okay. So inilah macam ni contohnya. So kalau kita ada signal, kalau signal yang atas ni, ni kita very clear, kita nampak dia satu frekuensi saja. Satu cycle frekuensi, very low frekuensi lah. Kita akan lihat macam ni. So kalau kita tengok yang second ni, kita dapat tengok 1, 2, 3. Ada 3 cycle, which is 3 lah. 3 frekuensi, 3 frekuensi lah, 3 kali. 3 Hz lah. Sebab kita tak boleh kata 3 Hz. 3 Hz ni 3 cycle per second. Masalah second, kita tak ada nilai second kat sini ya. So kita tak boleh nak kata dia 3 Hz. Kita boleh kata 3 kali lah. 3 kali, 3 cycle lah. 3 cycle. Kemudian ada tu yang nombor 3 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Dan seterusnya lah. Kalau kita gabungkan kesemuanya, so kita akan dapat lihat pelbagai frekuensi lah dalam satu graf yang sama. So inilah dia punya equation dia. Kita akan menggunakan algorithm fast Fourier transform. Dia akan convert time domain signal kepada frekuensi domain lah. Tapi dia akan buat by block. Kalau blok kita tadi, kalau 4096, dia akan ambil keseluruhan points dalam blok tu untuk dia buat calculation frekuensi domain untuk kita plotkan frekuensi spektrum. Kita boleh ambil sikit daripada 4096 tu, kan dia full length tu 4096. Kita boleh ambil sebahagian, kita boleh ambil sikit. Tapi kalau signal tu dia continuously constant dia punya motion tu kan, sinusoidal dia, kita boleh ambil sikit, tak apa permulaan tu, sebab kita dah dapat capture dah dia punya bentuk dia. Tapi kalau signal tu broadband, dia random, kita kena ambil full lah, supaya kita dapat lihat keseluruhannya. Kadang-kadang kita boleh ambil lebih. Kalau 4096 tu size block tu,
kita ambil lebih. Mungkin 2 kali ganda, 3 kali ganda, 3 kali ganda. Supaya lagi banyak data tu dikumpulkan dan dia boleh convert kepada frekuensi. Saya akan tunjukkan contoh ni dalam video ni. Okey. Kemudian barulah kita, lepas kita dapat, blok tu barulah kita, lepas kita dapat FFT tu, barulah kita boleh view dia punya signal spectrum. Dan barulah kita boleh, buat analisis lah untuk spektrum. Once kita dapat display spektrum tu, kita buat analisis dia lah. Macam-macam analisis yang kita boleh buat untuk spektrum. Contohnya kita boleh buat, forward FFT, inverse FFT, waterfall spectrum, boleh buat transfer function, boleh buat, coherence study. Ni semua, ialah post processing untuk signal, untuk spektrum lah, untuk spectrum view ataupun, frekuensi domain signal. Tapi kita tak buatlah banyak. Kita untuk kita scope kita untuk saya punya kelas measurement and instrumentation, memadai untuk kita lihat spektrum frekuensi tu dan kita melihat, frekuensi mana yang dominan dan kita boleh kenal pasti frekuensi tu frekuensi yang mana. Itu sajalah untuk scope kita. So dalam video Dazilab nanti pun saya akan tunjukkan benda yang samalah. Based on scope yang saya ajar untuk measurement dan instrumentation sahaja. Nak pergi lebih, kita kena you all kena explore lebih lah. Okey. So kita buka Dazilab tu. Yang sebelum ni kalau boleh saya ingat, saya akan pakai yang sama. So daripada signal generator ni So bahagian atas ni kita kata yang atas ni ialah, modul untuk, time domain, time series. Saya akan buat yang bawah tu untuk, frekuensi series lah. It's very good kalau saya boleh, mapkan all these thing into a single layout. Saya buat dalam layout. Dipanggil layout ni, kita panggil layout untuk, time domain. Okey. Nanti kita akan buat kosmetik lah dia. So kita ambil semua signal yang ada. Berapa saya tak ingat. Kita buat dulu, kita letak dulu. Macam mana nak dapatkan letak, benda ni, boleh tengok video-video sebelum ni. Saya ada bincangkan macam mana saya buat layout ni. So first saya akan ambil yang, chart keseluruhan. Okey, ni chart keseluruhan. Okey, ketiga-tiga dekat sini. Okey. Kemudian, saya akan buat, digital meter. Digital meter untuk, yang 10 Hz. Saya letak atas ni. Yang ni digital meter untuk, 100 Hz. Yang ni digital meter untuk, 200 Hz. Kemudian kita ada lagi, signal untuk yang addition ni add graph. Addition Yang ni lepas kita tambah kita buat penambahan dan kita letakkan dia punya digital meter bawah. Benda ni. Delete dah. Kita link graph. Kita letakkan dia punya digital meter dia mana dia? Ni. Ini digital meter dia. So digital meter ni kita boleh buat frame. Lupa pula nak buat frame. Kalau tak buat frame tak nampak kedudukan dia. Saya buat frame. Ni boleh nampak sikit kedudukan dia kat mana ni. Kita buat frame dia. Okey. So kalau kita, play, kita akan dapat lihat lah. So ni maklumat time domain. Keseluruhan lah, daripada signal yang, source dia kepada signal yang kita buat operation lah. Penambahan. Dan juga untuk digital meter. Semua RMS dan juga, maximum value. Alright, okey. Kita dah buat satu layout untuk dia. Kemudian kita akan buat satu lagi layout untuk frekuensi frekuensi domain. Ni frekuensi domain. Frekuensi domain. So kita besarkan dia supaya nampak tulisan. Okey.
So, untuk frekuensi domain, kita pergi kepada kita punya worksheet. Okay. Pergi pada kita punya worksheet. So, kita akan buat line ke bawah ni. Kita nak buat frekuensi domain. Okay. Now, kita dah buat sedikit frame kat sini. Sebab saya nak bezakan antara frame untuk time domain dan juga frame untuk frekuensi domain. Okay. So, untuk frekuensi domain, tadi saya dah buat layout. Untuk saya nak viewkan time signal, graph untuk semua time signal. Dan saya dah buat satu lagi untuk frekuensi domain punya graph. Okay, sekarang saya nak buat laluan untuk signal tu. Signal tu lalu dah pergi kepada modul yang terlibat. Kita kena ingat, dalam teori, signal mesti by block akan masuk kepada modul FFT untuk dia buat calculation frekuensi transform lah untuk dia convert kepada spektrum domain ataupun frekuensi domain. Jadi untuk dia transform by block ni ada beberapa cara. Pertama, kita just connect je direct kepada FFT module ni. Ni FFT module, tarik je, letak sini. So kita tekan OK. So dia ada modul ni. Modul ni memang dia akan calculate directly kepada frekuensi domain lah. Contohnya kita ambil satu ni daripada yang ni 10 Hz. Kita ambil yang 10 Hz. Tak best. Saya tak akan ambil daripada sini. Kenapa? Saya akan buat kat sini. Saya ambil yang telah kita calculate. Yang ni. Kita ambil yang dah ditambah. Signal dah add on. Ada signal 10 Hz, 100 Hz dan 200 Hz tu yang dah ditambah. Jadi satu graph. Kita ambil yang tu. Ambil sini. Ambil kat sini. So dia masuk. So dia jadi frekuensi spektrum lah. So ini baru dia ini matematik dia. Dia dah buat calculation. Jadi nak view dia, kita kena gunakan modul display lah. Okay, so dah pilih display. Saya buat ni, saya buat graph. Saya buat nama dia chart no window. Tak ada window. Mana dia directly daripada signal daripada time domain signal terus kepada winnowing. Terus kepada FFT dan dia terus view signal. Saya buat auto scale dan kita tengok apa jadi. Oh, sorry. Sebelum tu kita ni dulu. Kita buat dulu. Kita buat yang windowing dulu. Lepas tu kita akan pindahkan kepada layout supaya nanti kita akan nampak semua. Okay, so kita ambil satu data window. Okay, data window. Again, saya terpaksa cerita teori dia. Kenapa justifikasi kenapa kita kena buat data window. Sebab bila kita ambil signal tu, kita cut by block, dia akan potong signal tu dan dia akan hantar kepada FFT untuk dia buat calculation. Tapi kalau ikut nota saya ni, bila dia cut the signal, dekat kawasan ni dia potong tu, kemungkinan ada masalah lah. Kemungkinan kita akan ada masalah error. Jadi apa yang berlaku, kita pastikan dekat kawasan yang di-cut signal tu, kita force supaya dia jadi zero. Supaya nak mengelakkan ada false signal. Sebab kita cut kawasan tu kan. So bila kita sambung balik, sepatutnya sambung tu, line tu kena bertembung macam tu lah. Bertembung. Jadi kita pastikan ada bertembung tu, kita squeeze, kita suppress the signal sampai dia jadi zero dan kita baru tersambung. Jadi macam ni lah contohnya. So kita ada satu window function. Window function ni dia akan pastikan kawasan hujung tu dia jadi zero. So at the end jadi macam ni lah, jadi macam ni. So effect dia of course dia akan ada error lain lah. Tapi maknanya dia mengelakkan satu error dan menghasilkan error yang lain lah. Tapi error yang lain tu kita boleh buat correction lah. Kita boleh buat correction. Dazilab dia ada satu function untuk membetulkan error ni. Kita nampak dia bulat macam ni sebab
signal tu pendek. Sebenarnya kena ingat, signal tu satu blok tu 4098 points. So dia panjang sebenarnya. So kita tak adalah masalah. Tak ada nampak macam ni kan. Cuma kat window function ni kita pilih uh, ada beberapa jenis. Ada jenis hanging, flat top dan rectangular. Ni contoh-contoh lah. Ada banyak lagi. Tapi saya akan tunjuk dalam dalam video ni. Dua je, iaitu hanging dan flat top. Okay, sebab hanging ni kau tengok ni dia sedikit steep dekat hujung tu. Tepat yang dia force jadi zero tu agak tajam berbanding dengan flat top. So hanging akan jadi lebih dari sudut dia bila dia capture frekuensi tu lebih tepat. Pasal dia tajam, dia lebih sharp berbanding dengan flat top dia lebih landai. Tapi dari sudut amplitude-nya flat top lagi bagus. Okay, ni contohnya, ini pembincangan dia. Hanging dia lebih narrow, lebih tepat dari sudut dia capture frekuensi tu, tapi amplitude dia agak banyak sikit error dia, about 60%. So sepatutnya kalau 4 volt, nanti selepas dia lalu dekat hanging punya window, dia mungkin akan kurang. Dia tak akan dapat 4. Mungkin dia akan dapat rendah pada tu. Dan pada masa sama kalau flat top, dia akan kurang lah sikit dia punya error tu. Tak besar sangat error dia. Tetapi dalam DesiLab dia ada satu function untuk buat correction kepada amplitude ni. Walaupun ada correction tapi still lagi tak sampai kepada yang asal lah. So kita akan tengok lah. Kita akan buat 3 keadaan. Satu keadaan dia ada tanpa windowing. Lepas tu kita ada satu window dengan hanging, satu window dengan flat top. Okay. So kita pergi pada kita punya worksheet. So kita ada satu window. Dan ni window ni kita namakan hanging lah. Hanging. Sebab kita nak buat dia hanging. Kita ambil dia hanging window. Okay, block size. Nampak block size ni? Kita ada 4096 data dalam satu time frame tu. Tapi kalau kita ambil 512 je, 512 only. So dia ambil sedikit saja di awal dia. Kalau 4000 data ni kita ambil 500 je, about 1 per berapa? 1 per 8 kan? 500 kali 8 4000 kan? 1 per 8. So sikit sangat lah. Jadi kita ambil lah, biar sama lah, senang. Kita ambil mana? The whole block kita ambil untuk kita buat hanging calculation. Kita gunakan window hanging. Sorry, bukan hanging calculation. Sorry, maafkan saya. FFT lah. Kita ambil 4096 daripada the window ni. Kita buat FFT untuk dia. Okay, so nampak kita buat juga untuk satu lagi. Kita copy lah. Copy senang. Kita paste. Tapi kita tukar lah. Tukar kepada flat top. Ni flat top. Tengok block size sama. Okay, sebab kita copy tadi. Jadi block size sama. Kita tarik lah data dia. Saya dah letakkan satu modul untuk frekuensi FFT. Tapi tanpa melalui windowing. Okay, tanpa melalui windowing. Yang ni window dia. Window kita buat window hanging. Yang ni kita buat window untuk double click. Saya change to flat top. Saya namakan flat top. Okay. So kita ada satu tanpa window. Satu dengan window hanging. Saya sambung dia punya ke sini. Ni kita sambung ke sini. Sorry. Sini. So daripada signal ni, dia datang, dia pergi kepada FFT. Dan terus dia buat, dia show the signal lah. Dia show the signal. Saya namakan chart no window. Kemudian kita ada kat sini, hanging. Settingnya ialah 4096. Okay, sebab saya nak ambil keseluruhan block size. Maknanya kalau kita boleh ambil rendah. Tapi saya ambil yang sama size dengan kita punya block. Block kita kena ingat 4096. 4096. So saya ambil sama block. Perhatikan. Saya pilih sini amplitude correction. Itu maksud dia saya sebut tadi. Amplitude correction. Dia mesti ada amplitude correction. Okay. Overlapping kita biar dulu. It's not our scope untuk kita bincang kali ni. Okay. Saya klik OK. Sama juga untuk flat top. Kita pilih flat top. Dan block size sama. 4096. Dan ada amplitude correction.
Okey. Dan kita kena tambah FFT lah. Okey. FFT. Dan klik sana. Masuk sini. Dan of course ni daripada FFT kita view kita ambil YT chart lah. YT chart kita buat YT chart untuk hanging, YT chart untuk flat top dan YT chart untuk yang no window. So ada 3 YT chart. Kita akan masukkan dalam kita punya layout dan juga kita buat daripada YT chart ni kita buat statistical. Kita ambil bacaan maximum value maximum value untuk spektrum tu. Kemudian kita ambil ni, double click maximum value dan channel kedua kita ambil maximum position. Dekat maximum value tu berapa frekuensi dia? Berapa frekuensi dia? Okey. Maknanya X maximum value untuk paksi Y kan. Kalau maximum position untuk paksi X. Okey, sama juga untuk ketiga-tiganya pun sama. Maknanya target saya ialah bila saya dah buat FFT ni, kita tengok berapa amplitude dia. So kalau ikut kat sini, kau tengok laluan ni kan. Dia pergi sini, dia tambah ketiga-tiga signal dan dia sampai ke sini, dia buat FFT. So FFT ni akan convert signal time domain untuk ketiga-tiga ni dah tambah sekaligus. Jadi ada 3 frekuensi berbeza. Dan kita tengok macam mana spektrum tu keluar. Untuk ketiga-tiga signal yang dah kita tambah tu. Mana kita akan tengoklah digital meter macam mana. So saya dah ambil benda ni, saya dah ambil semua graf-graf ni, saya dah susun dalam saya punya layout nombor 2. Okey. Nampak? Cuma kat sini dia perhatikan untuk frekuensi domain ni signal asal dia. Signal asal dia. So ini yang pertama ni ialah yang atas ni ialah no window. Yang kedua ialah with hanging. Yang ketiga ialah with hanging window. Ni signal ni dia punya data dia. Okay, kalau perhatikan untuk yang no windowing kita dapati 3.4 3.5 dia punya maximum value dia. So sebenarnya berapa maximum value kita? Ingat kalau anda perhatikan signal ni 1 2 3 ni walaupun kita tambah semuanya komponen untuk 10 Hz masih lagi sama 4 volt. Komponen untuk 100 Hz 3 volt. Komponen untuk 200 Hz 2 volt amplitude dia. So yang paling tinggi ialah pada komponen 10 Hz iaitu 4 volt. Tetapi bila kita buat no window kita dapati dia jadi 3.6 3 point something. Okey. Yang ni ialah hanging window. Kita buat hanging dapat 3.8. Dia turun. Dia reduce amplitude dia. Okey. Dia reduce amplitude. Tapi lagi bagus lah. Amplitude dia lagi bagus berbanding yang tak ada window langsung. Tak ada, dia sepatutnya 4 kan. Dan juga yang ini yang flat top. Flat top dia remain 4. Maintain 4. Tu saya kata tadi windowing tu dia bagusnya dia maintain nilai tu supaya maintain kepada yang asal. Walaupun kita apply amplitude correction untuk sini, untuk yang hanging, tetapi masih ada kita tak dapat ni sebenar. Flat top dengan amplitude correction kita dapat totally dapat accurate values lah 4 volt. Tapi kat sini dekat yang no window kita tak dapat buat amplitude correction. Sepasal kita memang simply cut dia dah lah ada error, lepas tu kita tak boleh buat correction lah untuk dia. Perhatikan juga kepada bila mana dia maksimum. Sepatutnya kalau maksimum kan 4 volt. So dia akan map kepada spektrum untuk 10 Hz. Tapi dia dapat tak sama lah 10.77. Which is ada error lah kan. Sepatutnya 10 Hz lah. Tapi saya tak suka sikit kita punya view ni agak kecil. So apa kata kalau kita zoom in dia. Kita try tengok zoom macam mana, boleh tak? Kita zoom dia dekat X. So kita display dia. Kita zoom dia dekat. Kita buat besar sikit 400 lah.
400. Okey. Okey. Bagus. Nampak okey. Ni pun sama kita buat setup, kita kita buat scaling, kita zoom 400 juga. Okey, sama. Okey, samalah kita zoom, setup, kita buat scaling, kita activate zoom 400. Alright. Okey, perhatikan pada signal kita. Ini ialah yang ni without scaling. Without windowing. Nampak signal dia tajam. So, mungkin ada signal loss mana-mana. Tapi kalau tengok sini, untuk yang handing, tajam juga. Tapi dia lebih mencapah bawah dia tu. Kalau perhatikan yang flat top, dia lebih landai, lebih besar capahan dia tu. Tapi dia dapat show a very good, very nice dia punya top dia tu. Okay. So, biasanya kalau kes macam ni, kalau nampak ada error ni, apa saya buat? Sebab frekuensi domain kan, frekuensi ni dia akan ambil window, dia terus ambil data 4096 tu dan terus convert kepada spektrum. Apa kata kalau saya hold dulu? Saya tak terus convert, saya kumpul lagi. Sebanyak mungkin barulah kita lepaskan. Contohnya saya buat macam ni. Display, why not saya hold lagi? Saya hold lama lagi. Let's say saya hold sampai 32,768. Berapa kali ganda tu? Dalam say 6 time. 6 time the original one. Kan original one 4,096. 6 kali. Ada 6 second lah kita kata. 6 kali. 6 second tak tepat sangat. Tak apalah saya kata 6 kali. 6 kali dia hold, dia akan lepaskan. Okay. So dia lambat sikit lah view. Ini pun sama. Saya buat sama. Saya tengok macam mana. Apa jadi. Kalau perhatikan kat sini, yang first, yang no window tu memang tak ada hold lah. Dia terus view je. So kita tengok beza dia. So kita go to the layout dan tengok bezanya. Kita run. Nampak yang no window akan view dulu. Okay, lambat keluar. Tapi perhatikan pada how accurate the value. Dia akan terus sampai yang value yang tepat. 10 Hz. Close to 10 Hz. Which is very, very, very accurate tu setakat tu. Dan kalau perhatikan kepada nilai amplitude pun, dia lebih stable. Tapi dia lambat lah. Dia tak real time lah. Masalahnya dia tak real time. Pasal kita select the block sizes far larger than actual. Far larger than dia punya block size yang asal. Itu kalau case kita nak ambil yang besar. Tapi kalau let's say kalau kita ambil block yang lebih kecil. Contohnya kita ambil kita handing. Kita buat dia let's say lagi cepat. 1,000 dulu. Kita ambil 1,000. Asalnya 4,000 kan. Kita ambil let's say 1/4 of the signal dan kita convert kepada FFT dan kita view. Dia lagi pantas lah. Lagi pantas. Tapi ada kekurangan dia. Kita tengok apa kekurangan dia. Ini pun sama. Flat top pun sama. Kita buat sama. Kita jangan beza-bezakan. Kita ambil sama. Supaya nampak lagi jelas. Okay. So kita pergi pada layout. Okay. Dan kita run. Okay. Nampak? Nampak apa efek dia? Error dia sangat besar. Kan? Dia tak dapat pinpoint frekuensi yang tepat. Kan? Dia tak dapat pinpoint. Kalau perhatikan, frekuensi yang 100, yang 200 tu hilang terus. Hilang terus. Saya rasa sebab dia apa nama? Dia auto scale kan? Dia auto scale. Tapi dia tak dapat view. Dia tak nampak terus. Yang 200 hilang terus. So dia tak nampak dalam signal, dalam graf ni. Dan kalau perhatikan, tengok dia punya dia cepat update data dia. Very very good update. Very very quick. But accuracy dia. So fast response doesn't mean good. Tapi dia sometimes it's okay. But the most important for our case is actually kita nak accuracy dia. So kita pergi pada ni lah, kita tengok lebih baik kita maintain lah
So kita back to kita punya tadi, let's say kita buat 8,000 lah. At least lambat sikit tapi okey lah. Kita buat 8,000. Instead of 4,000 kita buat 8,000. Kita go, kita run. Okay, nampak ah? Ada sikit kurang lah, 9,000, 9.42, which is okay, okay. Not bad, not bad. Still lagi kita kata 10 Hz. Tapi sebenarnya dah kurang sikit lah tu. Sebab tu kita kena hold lama sikit lah. Okay, so kat sini saya rasa saya dah cover semua apa yang saya cerita dalam nota. Effect of data windowing dan juga real time tadi. Real time tadi. Maknanya kalau kita pilih FFT tu lebih besar daripada blok yang asal, dia jadi non real time. Kita ambil FFT ni, kita ambil lebih besar, kita ambil pilih berbanding dengan blok yang asal, kita jadi dia tak real time tapi accuracy dia very very good. Okay. Dan kalau kita ambil dia fast, dia akan real time, very quick response tapi accuracy dia agak masalah lah. So saya rasa itu saja yang saya nak ceritakan untuk video kali ini. Hopefully this video can help you to do the project dan juga do your laboratory lah. So thank you very much. Assalamualaikum.